Nazhan dan juga Razif untuk melakukan pertahanan dekat dalam perkara base mereka. Mampu ke tidak untuk 3 orang pemain tersebut? Ya, rasanya macam akan end dekat sini. 11,000 gol perbezaan. Pasukan Myanmar masuk ke sebelah kena kepada 2. Terus saja Razif cuba untuk bertahan, tapi Nazhan ditumbangkan. Ammar aktifkan dia punya real manipulation, tetapi damage tidak mencukupi. Akif mencari ruang untuk melarikan diri, tetapi diangkat lagi dan lagi oleh Myomin. Elton kembali dalam permainan. Crystal cuba untuk memberikan fokus. Razif cuba untuk masuk ke hadapan. Ada blessing dia pada Elton, tetapi tengok bagaimana pasukan Myanmar. Apabila Myomin mencapai jaga seorang pemain, Elton juga tak ada travel kita Myomin. Dan kali ini untuk pasukan Malaysia. Sumpah. Selepas ni Malaysia akan menentang dengan Laos, tapi bila performance macam tadi, sebenarnya tak tahulah, macam ada banyak nak diulas tapi juga macam tak ada apa-apa untuk diulas. Faham tak? Sosnya bos. Macam banyak nak cakap tapi rasa macam banyak tak boleh dicakap. Macam kalau kita cakap kat sini takut kita kena ban. Aku cakap apa pun orang kata. Kalau kena ban tu tak apa. Tapi kita yang kena ban. Sekarang Tak ni apa, aku faham. Aku Kalau- sendiri pun kalau- ketemu mula sekarang ni. Rizky Pio sabar. dia lagi Lafaz sabar. daripada Myanmar. Sabar. Pasukan Malaysia hari ni We all lawan know. Laos. We all know what is Pada happening. hari Sabar. esok akan menentang Indonesia.